Selamat masuk ke Costa Rica. Misi aku kali ini merentas 7 negara zon merah paling berbahaya kat dunia di Amerika Latin. Sekarang, aku di Panama. Ini sambungan dari video lepas. Okay, Manuel. Goodbye. Well, my friend, have a nice trip. Now you're going to Costa Rica. Yes, and all the way to Guatemala. I have a really good day in Panama. Thank you for help and everything. You have to sleep. I see you didn't sleep for whole week. Okay, my friend. Thank you so much. It's part of the job. Hari ni aku nak pergi airport sebab aku nak fly pergi Costa Rica. Tak jadi overland kali ni. Aku terpaksa pakai cheat code sikit pasal aku tak cukup masa. Itu semua cerita tak penting. Hari ni aku nak naik metro. Sebab Uber 100.5. Aku tak rasa aku boleh nak bayar Uber sampai 100.5. Jadi aku nak naik metro, tengok macam mana. Aku harap aku boleh sampai cepat lah. Hola. This? Okay. Gracias. Satu orang ke? Satu orang ke? Ya, ini 27 1 minit. Okey, ngam. Buka ke lain tu. Signage dia clear gila. Aku rasa kalau macam ni susah nak sesat ni. Sampai dah airport. 50 minit. Not bad lah. Aerobridge ni tadi dah tanggal dah. Dah undur. Lepas tu dia lekat balik. Aku rasa something tak kena dengan flight yang ni. Tak gerak-gerak. Sepatutnya 9.45 dah terbang dah. Banyak hal lah. Dah agak dah flight tu problem. Tapi bukan flight aku, nasib baik. Kesian dia orang tak dapat terbang. Tukar gate. Okay, aku nak kena tukar gate. Tapi dia punya announcement semua dipakai Spanish weh. Kau boleh cakap tukar gate tapi dalam Spanish. Nasib baik aku tahu ni. Setakat 1, 2, 3. Okay, kapal dah parking. Moga-moga terbang tak ada masalah. Oi, biar aku. Tanggal cover woi. Kau jangan hilang sudahlah. Gracias, señor. Bienvenido. In the front and rear, plus one additional flap in the rear. Adiós. Selamat masuk ke Costa Rica. Jarak sampai city center ni sejam. Jadi kalau naik Uber ke taksi mahal gila ni, confirm atas 100. Jadi aku nak cari option naik bas sampai ke city center. Lepas tu daripada situ baru aku fikirlah Uber ke taksi ke. Apa-apa hal sampai dulu. Bas ni draw aku ke tengah-tengah perjalanan kaki pula dah. Aku nak cari Uber macam mana ni. Ini jam ni. Sambung next video.